Begitu. Samalah juga dengan kalau korang menggunakan TiVo 4K Stream, di mana dia punya UI tu agak menarik lah berbanding Android TV. Tapi bila korang menggunakan Google TV ni, it is beyond your imagination. Begitu. Disebabkan cara mereka sudah make it more simplified version untuk korang punya segala jenis entertainment, dan korang boleh synchronize everything dengan menggunakan korang punya handphone saja. Daripada handphone itu korang boleh tekan korang punya favorite drama, favorite apa-apa saja untuk listkan dalam handphone, seterusnya play kepada korang punya Google TV di dalam TV box ataupun korang menggunakan TV. Dan satu lagi macam dia ada sediakanlah sekali untuk macam watch listed, 3 ways to watch it ataupun tidak. Begini, curate all your movie night, apa yang korang ingin buka. Seterusnya korang juga boleh cari macam daripada Google search itu, terusnya masuk dalam watchlist untuk tengok daripada Google TV ini. Seterusnya